Okey, hari ini saya akan nak review lah ataupun nak menerangkan berkenaan dengan wallet, physical wallet. Okey, di mana kita ada dekat sini adalah Ledger Nano S. Basically, siapa yang bermain-main dengan cryptocurrency, sepatutnya mereka semua tahulah berkenaan dengan cold storage ataupun physical wallet ni. Okey, sebab jika anda simpan digital asset anda di exchanger macam Nondo dan sebagainya, anda masih tidak mempunyai 100% pegangan, di mana fresh key ataupun key phrase kita disimpan oleh exchanger tersebut. Jadi untuk memiliki 100% pegangan digital asset, kita perlulah mempunyai sekurang-kurangnya satu cold storage, okey, ataupun physical storage. Ledger Nano S di sini dalam kotak ni saya dah beli dah lama, sejak 2021. Okey. Di sini ada kotaknya dan okey. Dia sebenarnya hampir sama macam bentuk pendrive biasa. Okey. Di sini dah ada tulis. Kalau kita tengok ni dia punya wire USB dia. Okey. Dan kita boleh letak kita punya, ada cara dia lah untuk pasang, masukkan password. Okey, ini dia punya kabel dia lah. Kotak dia. Basically benda ni dah rosak lah, sebab tu saya tukar yang baru. Ini dah berada di pasaran agak lama lah. Okey, saya tak berapa syorkan sangat untuk ambil Ledger Nano S lah, sebab ni dah lama. Sekarang kita ada yang baru, di mana kita panggil Ledger Nano S Plus. Okey, ni yang Ledger Nano S Plus ni saya baru dapatkan dalam tahun lepas lah, sekitar bulan 4 bulan 5. Okey, ini yang terbaru lah, menggantikan Ledger Nano S, dan dia support banyak sangat cryptocurrency, bukan Bitcoin saja, banyak, ada beberapa ratus. Okey, ni kotaknya. Okey, ini bentuk yang barulah yang Ledger. Okey, agak cantik lah dan menarik. Okey. Okey, dan dia ada USB Type C. Okey, USB Type C. Ini ada dia punya buku manual lah. Okey, buku manual dalam ni, tak silap saya. Okey. Ledger Nano, dia ada guideline lah untuk kita macam mana installation dan sebagainya lah. Ini recovery sheet. Okey, bila kita install ni, dia akan bagi recovery sheet tau. Kita kena isi dan kita kena simpan di tempat yang selamat lah. Dekat sini saya dah simpan tempat lain. Which is kalau benda ni rosak sekalipun, kita beli yang sama, hampir sama model atau yang supported model, kita boleh restore balik asset kita dalam tu. Yang penting recovery sheet kita ataupun kita panggil recovery phrase kita tak hilang. Tu yang saya kata tadi, kita kena simpan kita punya 24 words secret recovery phrase. Okey, itu yang paling penting, private key kita. Okey, kalau kita tengok perbezaan dengan yang lepas, yang lama hampir sama fizikalnya. Okey, ni yang lama, warna hitam ni. Okey, ni yang baru, Ledger Nano S, Ledger Nano S Plus. Okey. Bagaimana untuk gunakannya, insya-Allah saya akan terangkan ataupun tunjukkan tutorial dalam video seterusnya. Okey, itu saja buat masa hari ini.